Kita nak order matcha latte satu dengan hojicha mango. Hojicha mango satu, matcha latte satu. Yes. Matcha latte tu nak with sugar ke without sugar? Matcha with Kita sugar. pakai homemade brown sugar syrup kita sendiri. Boleh? Boleh with sugar kan? Itu matcha dia tu. Ni kita pakai daun duri bang. Daun apa? Duri. Duri. Proses ni proses steeping. Smoothkan lagi matcha latte. Kalau tak dia berampas. Ni hojicha powder, kita pakai daun akane. Daun akane. Dia dark roast, dia long roast. Maksudnya Oh. dia panggang lama. So dia ada rasa seaweed sikit. Oh, nice Baju koyak lah. Oh, ni air suama. Yes, ice water. Kalau air hot water, boiling water lah. Boiling water dia akan matikan rasa macam. Oh. Kalau cold water dia tak rasa apa-apa sangat. Dia macam tu. Kalau warm water dia naik. Oh, ni pun nak kena just nice lah. Dia punya temperature Temperature, the amount, everything. Very precise lah. Tengok ni oddly satisfying. Selalu kan orang pakai yang whisk punya machine tu kan. Yes. Ni traditional punya cara lah, Japanese punya cara. Barang ni nama dia chasen. Chaset. Chasen. Oh. Chaset. Buat sendiri ke apa? Ke order? Tak ada, orang Japanese memang banyak buat ini apa kata orang. Diorang takkan pakai whisk tu. Okay. Diorang akan pakai ni. Green tea is a part of traditional diorang punya way tau. So mendalah ni memang banyak jual kat sana. So, Mango puree. mango puree. More from fresh mango lah. Yes. Looks nice. Ini hojicha. Hojicha.